Salah satu persoalan yang sering diutarakan sekarang ini adalah tentang rawatan imunoterapi. Jadi menerusi dada akhbar, menerusi pembacaan dari sosial media, pesakit cakna tentang kewujudan imunoterapi. Dan cuma persepsi ataupun miskonsepsi yang ada adalah imunoterapi dapat digunakan untuk semua jenis kanser. Jadi itu adalah satu pernyataan yang kurang tepat. Setiap jenis kanser mempunyai biologi yang tersendiri, mempunyai jenis yang tersendiri. Jadi untuk setiap kanser, menurut jenisnya, ubat akan diberi berdasarkan kepada jenis kanser tersebut. Contohnya, kalau untuk jenis kanser payudara, jenis yang hormon positif, tahap awal, tahap 1, rawatannya hanya hormon terapi. Pesakit tidak memerlukan rawatan kemoterapi ataupun imunoterapi. Jika kita lihat sebagai contoh, untuk kanser payudara pun ada banyak jenis. Ya, sekurang-kurangnya ada 4 jenis kanser payudara, dan dalam 4 jenis kanser payudara hanya satu jenis sahaja yang kita dapat guna rawatan imunoterapi, iaitu untuk jenis triple negative breast cancer disease. Jadi it's not one size fits all. Maknanya kalau ada rawatan imunoterapi, kita boleh guna pakai untuk semua. Ada yang kita pakai, kalau jika dibuat sedemikian mungkin tidak berjaya, dan rawatan imunoterapi sangat mahal. Satu kitaran imunoterapi boleh mencecah puluhan ribu ringgit dan harus diberi setiap 2 ataupun 3 minggu. Ada yang imunoterapi diberi dalam julat 6 minggu, tetapi kosnya masih dalam puluhan ribu ringgit. Bila yang biasanya kita guna ataupun lazim kita guna rawatan imunoterapi banyak digunakan pakai dalam kanser paru-paru tahap tinggi, iaitu tahap 4 khususnya, dan ada yang digunakan dalam tahap 3. Ada juga kita gunakan imunoterapi untuk kanser buah pinggang, untuk kanser hati, dan juga untuk kanser kulit. Berkenaan dengan kanser usus, jarang sekali kita dapat peluang untuk menggunakan imunoterapi. Namun ada segelintir pesakit yang mungkin bermanfaat daripada imunoterapi. Persoalan seterusnya, bagaimana doktor tahu pesakit mana yang akan mendapat manfaat daripada imunoterapi ataupun tidak?